Lepas klik register link, akan keluar page register seperti ini. Pilih negara masing-masing. Contoh dalam video adalah Malaysia, jadi pilih Malaysia. Sekiranya anda daripada luar negara, boleh pilih negara masing-masing. Klik next. Seterusnya, masukkan nama penuh anda sama seperti dalam kad pengenalan dan bagi non-Malaysian boleh samakan dengan pasport. Seterusnya, masukkan nombor kad pengenalan ataupun nombor pasport untuk non-Malaysian. Ada dua pilihan untuk registration verification iaitu email ataupun nombor telefon. Boleh pilih mana-mana yang kita selesa dan dalam video ni, Nini ambil email sebagai contoh. Double check nama referral anda dan sesiapa yang register direct Nini, pastikan nama sama seperti dalam skrin dan klik submit. Kemudian akan keluar personal data consent form, baca dan tick agree. Kemudian klik agree. Seterusnya kita perlu reka password, minimum 12 perkataan, ada huruf besar, kecil, simbol dan number. Contoh seperti di skrin. Lepas dah reka, klik next. Seterusnya, tag verification akan keluar melalui email ataupun SMS mengikut kepada pilihan anda tadi. Masukkan tag number dan klik confirm. Seterusnya, kita perlu set up 6 digit PIN untuk tujuan keselamatan. Pastikan jangan lupa dan klik submit. Tahniah, anda dah berjaya daftar akaun Quantum Matter.